Itu punya untuk pocket size. Satu hari alif lam mim, besok dalikal kitab, barulah kita balik makin baik. Itu berkat haji kita. Kalau dah pergi haji beraja-ribu macam itu juga, no point. Yang boleh merubahkan anda, boleh merubahkan saya, Quran. Lihat dia punya powernya. Quran itu kalau dia turun kalau atas gunung, gunung akan bersepat. Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabal. Kalau diletakkan pada tanah, tanah akan berkah. Letakkan pada gunung, gunung akan beredar. Letakkan pada mayat, mayat akan bercakap. Itu dia powernya Quran. Oleh itu saya seru anda supaya selalu apa nak? Selalu baca Quran. Kita WQW 6335. Jentuh, gerakkan. Kat mana kita tadi? Kat sana banyakkan baca Quran. Nah, lihat kat sana besok kat masjid tu Quran tepi-tepi kita saja nak. Dan balik diubah kita punya masjid sana. Quran kat masjid kita letak kat mana gobok kan? Itu orang tak ambil, dekat-dekat saja. Jadi orang tengok mudahnya. Pesan saya pertama kat sana kena banyak baca Quran dan beli satu untuk pocket size, boleh buat ke mana-mana. Dan apakan sikit demi sikit kerana Quran saja yang boleh mengubah kita punya hati kita. Boleh buat ke masjid. Apa nak? Boleh buat ke masjid. Quran ke masjid dia tak benar. Disuruh gunakan apa yang ke masjid. Tapi kalau anda perlu nanti melawat satu tempat pencetakan Quran. Kat sana akan lebih cuma satu. Ada yang besar gini, ada yang kecil. Kalau yang kecil tu belilah harga dia lebih kurang 10 rial. Ataupun sekarang mungkin bariah belilah. Itu untuk poket apa ni? Poket size. Janji kita lepas haji umrah ni mesti rapat dengan Quran. Kerana Quran saja yang boleh ubah kita punya hati kita. Bila kita sampai dekat Mekah, letak barang-barang. Tadi pada masa kita kat biara ahli saudara, kita ada 2-3 option. Kalau nak umrah, maka kena habis saja, kena tawaf. Tawaf ifadah nama dia. Tapi kalau kita tak niat umrah, kita datang sebagai pelancong, maka kita pun kena tawaf. Tawaf itu dipanggil tawaf kudum. Faham tak? Kalau kita sampai ke Abdul Ali Mikat nama dia kan, kita ada option pilihan. Sama ada nak niat haji sekarang atau haji ataupun buat bagai pelancong. Tapi kalau kita tak niat haji atau umrah, kita rugilah. Kan? Sebab itu kita terus niat umrah. Maka sampai saja letak barang, kita pun terus tawaf. Tawaf itu namanya tawaf ifadah. Tawaf rukun umrah. Tapi kalau kita tak niat umrah nah, kita datang lihat dulu, lapang-lapang masa kita kena buat tawaf kudum. Maknanya orang yang tawaf umrah tadi dapat umrah kan, dia belum dapat lagi. Tapi dia masuk juga kena tawaf untuk tawaf kudum. Maka dia pun dah dekat Mekah, dia kena keluar tempat halal. Biara Ali tadi ialah perjalanan orang daripada Madinah ke Mekah. Tapi bila dia dah berada dekat Mekah tadi, dia tak boleh pergi sana lagi. Dia kena pilih 3 tempat dalam tanah halal. Pertama namanya Tanaim. Kedua, Ja'ranah. Ketiga, Hudaybiyah. Nasihat saya kalau boleh, rasakan ketiga, 4 tempat ini. Mula-mula itu tak ada pilihan daripada Abdul Ali kan. Kat sana buat sendiri, lagi mudah. Ambil satu cab, pergi sana. Pertama yang dekat nama dia Tanaim. Lusa ada lagi pergi pada Ja'ranah. Lusa mana? Hudaybiyah. Settle. Baru anda dapat pengalaman yang amat berharga. Jangan pergi dekat saja. Tanaim dekatlah 10 rial. Tapi anda dapat pengalaman. Sana tu pandangan lain-lain. Pahala lain-lain. So nasihat saya, bila sampai kat jarak Abdul Ali, ada 2 pilihan. Yang pilihan nak buat umrah, bagi tawaf ibadah. Yang tak nak buat umrah, maka dia boleh tawaf kudum. Dan dia buat umrah mikat daripada 3 tempat tadi. Jelas tak? Bila dah letak barang, maka tengok selesa kita nak. Tapi first time ni biasa kita dipimpin oleh mutawif.
Mutawif akan tentukan sekarang saudara letak barang-barang, nanti puskan turun bawah untuk kita tawaf. Bila kita tadi umrah, ni pakai ihram tadi, sudah turunlah tawaf. Dengan ada wuduknya, dengan ada apa dia? Dengan ada wuduknya lah. Tadi masa di Abdul Ali tadi, bagi wanita ada 2 option. Yang clear sekali, umrah lah. Tapi kalau tak clear, kena tawaf bersyarat. Faham kan? Itu dah faham. Bila sampai kat Madinah, kat Mekah, kita pun turun untuk tawaf. Tawaf itu saudara, dia pusing. Ini contoh Kaabah pusing ni. Jadi kalau anda masuk daripada pintu ini, dia punya start kat sini. Kalau anda masuk sini, anda masuk saja. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu sampai sini. Masuk saja, tapi tak kira ni. Masuk saja, di sini pun boleh masuk. Orang ramai nak ni, tak boleh pilih-pilih. Ikut arus, jangan melawan arus. Ikut arus ni. Ini bagi. Ikut sini. Kalau anda bersini, masuk mana-mana, join dulu. Tapi anda dikira tawaf di sini. Jadi ini macam percuma tapi ada pahala. Nampaknya percuma tapi ada pahala. Ikut. Dan make sure kita punya bahu kiri sentiasa berhadapan dengan Kaabah. Dan tawaf ini mesti dalam masjid. Dalam masjid. Masjid tu luasnya. Ada yang tawaf pada bumbung ada. Tawaf pada bumbung luas lah. Kan? Kalau kat sini mungkin 40 minit, sana mungkin 4 jam. Tapi makin banyak, makin lama makin banyak dia punya pahala. Itu. Ada tawaf kat bumbung pun ada, sini pun ada. Kalau masih berhaji lagi susah. Jadi tawaf masuk mana-mana tempat yang anda sesuai. Dan ikut arus. Jangan lawan arus. Kalau kita kat sini, kira mula sini. Berapa kali tadi ni? 7. Dan jaga pantang larang dia. Aku ini 7 pusing kerana Allah. Depan nanti mungkin lihat orang cantik. Jangan sampai naikkan nafsu kita kan Allah. Bendung nafsu kita. Dan saya yakin saudara boleh buat ini. Itu tawaf. Dan kat sini semua ada Hijr Ismail. Mati di luar ni. Mati di luar. Jangan masuk dalam. Kalau dalam ni tak sah nama dia. Kat sini nanti, ujung sini ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini saudara, kalau batu daripada itu dipanggil Hajar. Nanti ada batu daripada air dipanggil Sahrah. Iaitu pada masa Nabi Musa mencari seorang yang alim. Orang itu berada di lautan. Tempat orang itu ditunjukkan dengan seekor ikan namanya ikan hud. Ikan hud itu dibakar, mati, maka dalam pelayaran ikan tadi terjun. Tunjukkan kat situ ada, dan tempat air tadi ada satu kursi, batu nama dia As-Sahrah. Tapi Hajar Aswad batunya daripada syur. So bila anda tawaf, bukan matlamat utama untuk kucup. No. Anda tawaf mesti niat kita untuk tawaf semata-mata. Kalau ada peluang, buatlah. Ini berebut orang sampai dijaga 2-3 polis jaga ni. Ada punah orang mati pun kat sini ada ni. Anda bukan tujuan itu. Kalau nak dapat peluang saudara bangkit lebih kurang pukul 1, 2, 3 malam. Sana lapang. Buat sendiri lah. Itu pun kalau ada peluang, kucup lah. Tak dapat kucup, sampai sini kita punya apa? Angkat taslim saja. Kucup, make sure berapa kali dah? 7 kali. Syaratnya saudara ada. Dah habis itu, anda mesti berhenti di satu tempat nama Makam Ibrahim. Ini bekas tapak Ibrahim. Maka sembahyang tepi ni. Tak dapat sini, mana-mana yang equal. Jangan semua nak sini. Sini semua tumpu orang ramai, tak mungkin ni. Tapi asalkan kat sini pun boleh. Asalkan lebih macam ni. Itu nama dia, apa dia? Makam Ibrahim.